Okay, saya nak record, saya nak mula dah ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada semua yang dapat masuk pada malam ini. Yang mana tak dapat tu tak apalah, yang mana pergi mengaji, yang mana pergi ada hal-hal lain kan. Suara saya jelas Jelas je. Okay. So untuk hari ni kita akan masuk tajuk baru. Okay, tapi sebelum tu, okay, saya nak awak perhatikan gambar yang ada pada skrin awak ni, iaitu apa dia? Tangan luka terbakar. Okay. Tangan luka terbakar. Ataupun bukan tangan luka, bukan terbakar, ataupun mungkin luka berbalut, ataupun mungkin yang menyebabkan tangan awak tu memang tak boleh dibuka balutannya. Maksudnya kalau kita, maksudnya memang berbalut lah, ceritanya berbalut. Ataupun awak luka sikit kecil je, handy plus kan, tahu handy plus kan? Kalau jari awak terluka sedikit yang memerlukan awak tak boleh kena air, maksudnya berbalut. Ini yang pertama. Gambar yang seterusnya, yang kedua, kaki patah bersimen ataupun kaki retak pun dia akan bersimen dan akan dibalut, ataupun macam kaki saya ni yang ligamen koyak pun dia akan dibalut dengan simen. Ataupun luka-luka lain, luka melecur, luka terbakar, luka kesan torehan atau apa-apa sahaja luka menyebabkan kaki berbalut, tak boleh kena air. Kalau kena air akan menyebabkan luka tu semakin parah ataupun semakin teruk. Okay, seterusnya, demam. Siapa yang tak pernah demam? Tak pernah demam, raise your hand. Tak pernah demam tak pernah. Oh boy, tak pernah demam Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, antibody kuat. Siapa yang rasa dia pernah demam, dia tahu macam mana rasanya kalau demam kan. Macam mana keadaan terbaring, dengan berpusing-pusing kepala tu nak bangun, rebah balik kan, dengan tak ada selera makan. Betul. Kadang-kadang ada datang sekali dengan package dia dengan batuk sesama kan. Tapi batuk sesama tu tak jadi ni sangat lah. Yang penting yang demam yang sampai terbaring ni, yang tak boleh bangun. Kalau demam dia masih boleh bangun tu, kira okey lagi. Tak boleh bangun ni, agak teruk lah. Okay, seterusnya. Okay, yang ni, apa yang anda nampak dalam gambar ni? Okay, siapa nak jawab angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang jawab angkat tangan? Okay, Humaira, nama awak naik dulu. Humaira, gambar apa ni Humaira? Orang tu tengah solat. Orang tu tengah solat. Okay, terima kasih. Betul. Okay, lain? Persepsi lain. Siapa nak jawab dari persepsi lain? Atati ni, hati-hati. Siapa hati-hati ni? Saya. Siapa tu? Apa ni? Orang tengah solat. Sekejap, hati-hati ni siapa? Siapa? Putri. Oh, Putri. Okay. Okay, Putri. Apa yang awak nampak dari persepsi lain? Orang tu apa tu? Dia naik kursi roda lepas tu solat. Okay, orang ni berkerusi roda dan dia solat. Okay, betul. Terima kasih. Lagi? Ada jawapan lain? Saya Ustazah. Ada. Siapa tu? Amira. Amira. Okay, Amira. Amira Nasuha. Dia sedang solat waktu dia sakit. Dia sedang solat waktu dia sakit. Okay, betul. So kita dah ada 3 jawapan, cukup dah tu. Okay, betul. Yang kita nampak sekarang ni adalah orang yang paling depan, paling dekat dengan kita ni yang dia sakit tapi dia teruskan, dia masih lagi solat. Cuba tanya dengan diri sendiri. Siapa yang hari tu pernah jatuh sakit tapi dia tak solat?
Tanya diri sendiri. Saya bukan suruh awak jawab angkat tangan Saya suruh awak tanya diri sendiri, siapa yang ada meninggalkan solat ketika dia sakit. Tak kira lah dia sakit tu sakit demam ataupun dia sakit mungkin dia kemalangan ataupun mungkin tak kira sakit apa, demam denggi ke, dia sakit sebarang sakit yang dia rasa macam alah hai tengah sakit kot, payahlah solat. Awak tanya diri awak tanya diri awak. Okay, so sekarang ni yang seterusnya. Okay, saya nak tanya awak, pernah tak awak dengar perkataan rukhsah? Ya. Tak pernah. 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 Saja saya tak nak suara. Saya tak nak suara. Benar. Saya tak nak suara. Raise your hand saja. Angkat tangan saja, angkat tangan. Okay, angkat tangan saja. Berapa orang yang pernah dengar perkataan rukhsah? Okay, ramai yang dengar perkataan rukhsah. Saya tengok berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang yang pernah dengar perkataan rukhsah. Okay. Siapa boleh beritahu saya apa yang awak tahu? Yang awak tahu je lah, jangan Google. Awak tahu apa yang seingat awak, apa dia maksud rukhsah tu? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okay, Ahmad Amirul. Solat waktu sakit. Solat waktu sakit. Maksud awak rukhsah tu, okey lah, salah satu waktu sakit. Okay. Yang pertama, okey. Terima kasih. Bagus. Maksud lain? Benda lain yang awak tahu? Siapa? Amirah Nasuha. Amirah Nasuha je. Tak ada orang lain. Faizul Fahmi ni siapa? Saya Ahmad Hasif. Okey Hasif. Apa dia tentang rukhsah ni Hasif? Solat semasa sakit. Solat semasa sakit tadi dah jawab. Ahmad Amirul dah jawab. Selain daripada tu. Saya Ustaz, saya. Ustaz. Solat. Saya. Zuria Hakim ni siapa? Masya. Okey Masya. Maksud dia kelonggaran untuk pesakit. Kelonggaran untuk pesakit. Ni bukan awak tengok buku teks Ini awak awak punya idea sendiri yang awak ingat Saya. Okey, siapa tu? Okey, terima kasih. Isyak Azizi. Rukhsah tu mudah. Rukhsah tu mudah. Okey. Boleh diterima? Lagi? Lagi? Ada lagi? Tak ada dah? Okay, tak ada Okey, semua jawapan awak tu betul. Ada 4 orang yang jawab betul. Terima kasih. Okey, ya. Rukhsah ni ialah berkenaan tentang, kalau maksudnya dari segi bahasa, maksudnya yang senang kita faham ialah keringanan ataupun kemudahan. Maksudnya ringannya sesuatu tu. Ringan, bukan berat, ringan, angkat barang ringan ke, bukan. Ni keringanan yang Allah berikan ataupun kemudahan yang Allah berikan. Ini dari segi bahasa. Awak kena ingat nanti kita ada quiz. Dari segi bahasa, ringan ataupun mudah. Ringan atau mudah. Okey, dari segi istilah, maksudnya dari segi istilah syarak, daripada segi hukum agama, apa dia maksud rukhsah ni? Sebab rukhsah ni adalah dari perkataan bahasa Arab kan. Jadi maksud dia ialah perubahan hukum dari hukum asalnya kerana adanya keuzuran. Berubah satu hukum tu pada asalnya mengerjakan dia kena buat macam ni. Tapi disebabkan ada keuzuran, ada seseorang tu ada dapat sakit ataupun ada masyarakat, ada kepayahan ataupun ada kesusahan. Jadi hukum tu boleh berubah. Okey. Bukannya sewenang-wenangnya kita nak ubah, tak. Dia ada dia punya syarat dia. Okey. Okay. Seterusnya, boleh faham ke setakat ni? Nanti lepas ni awak lebih faham apa dia rukhsah ni. Yang awak kena ingat, dia maksud dia ringan ataupun mudah tu je dalam bahasa Malaysia je. Dalam bahasa Melayunya ringan atau mudah. Kalau dari segi syarak dia, daripada segi hukum agama dia,
hukum tu berubah daripada hukum asal disebabkan ada sesuatu keuzuran, ada sesuatu sakit ataupun ada sesuatu kesukaran yang menimpa orang tu, maka menyebabkan hukum asal itu boleh berubah. Macam itulah maksud dia. Saya harap awak boleh faham. Ada yang tak faham ke? Boleh angkat tangan. Ada yang tak faham ke? Faham. Faham. Okay. Siapa tak faham? Puteri. Tak faham Puteri? Tak apa, lepas ni awak akan lebih faham sebab sekarang ni saya tak bagi contoh lagi. Mungkin awak tak nampak. Lepas ni awak akan nampak apa bendanya yang berubah. Hukum berubah tu macam mana, hukum apa pula yang asal ni, sakit apa benda pula ni. Memang awak tak akan faham. Tapi lepas ni awak akan faham bila dah bagi contoh. Okay, contohnya, ni awak akan faham. Contohnya, jamak atau qasar solat fardu. Jamak, tahu tak jamak? Solat jamak. Pernah tak awak buat Tahu? jamak? Pernah. Pernah. Qasar, awak qasar. Jamak ni maksudnya awak menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Contohnya kalau awak balik, kalau ada yang kampung dia jauh, balik Kelantan, balik Terengganu, balik Perlis, kan? Balik yang lebih daripada 2 marhalah lah maksudnya. Yang melebihi 2 marhalah. 2 marhalah tu lebih kurang dalam 83. Dia ada banyak pendapat. Ada kata 83 kilometer, ada yang kata 90. Tapi yang kalau saya lah, yang saya tengok, yang saya pakai adalah 83 kilometer. Maknanya kalau melebihi 83 kilometer, maknanya kita dah boleh solat jamak ataupun qasar. Maksudnya macam ni. Contohnya pagi besok saya akan pergi ke Kedah contohnya. Saya bagi contoh. Kedah mungkin dia punya anggaran masa lebih kurang dalam 4 jam ke 5 jam perjalanan. Contohlah. Jadi dia punya kilometer tu mungkin dalam makan kilometer dalam 400 lebih kilometer. Dah maksudnya melebihi daripada 2 marhalah yang 83 tadi. Jadi dengan adanya rukhsah solat tu, keringanan tu, kita boleh jamak, kita boleh himpunkan. Contoh kalau saya bergerak daripada rumah saya sebelum waktu zuhur. Katalah saya bergerak dalam pukul 12 tengah hari. Kemudian bila azan zuhur je, saya tak solat solat zuhur, tapi saya jamakkan. Saya himpunkan kedua-dua solat, saya buat jamak takhir. Saya himpunkan, saya solat pada waktu asar. Macam tu. Saya solat sekali je. Kalau ikut kita kena solat 2 kali kan. Solat zuhur sekali kita nak kena buat. Lagi satu kena buat solat asar. Tapi disebabkan perjalanan yang panjang kan. Jadi kita boleh jamakkan. Kita boleh himpunkan solat kita tu dan kita boleh pendekkan daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka kita boleh buat sama ada jamak takdim atau kita buat pada waktu zuhur ataupun kita pilih untuk jamak takhir. Kita boleh buat solat pada waktu asar. Sekali je. Dan kita boleh pendek pula tu daripada 4 campur 4 jadi 8. Tapi kita boleh jadikan dia 4 sahaja. Kita boleh pendekkan zuhur 2 rakaat. Kita boleh pendekkan asar 2 rakaat. Jadi kita gabungkan macam tu. Kita buat solat jamak takdim. Katalah jamak takdim tadi. Zuhur 2 rakaat. Kemudian bagi salam. Kemudian masuk rakaat yang seterusnya. 2 lagi awak buat yang lepas tu. 2 rakaat. So 4 rakaat macam tu. Tu untuk kalau solat jamak atau qasar solat lah. Tu contoh yang pertama. Allah bagi keringanan dekat situ. Disebabkan perjalanan kita yang jauh. Mungkin ada kesusahan. Mungkin ada kat situ ada apa-apa sebarang macam jam apa semua tu kan. Ada semua tu lah. Okay. Kemudian yang kedua, tayamum ketika tidak ada air. Contoh pada hari tu biasa kan kalau sains dia akan beritahu kita awal kan. Kata berapa hari bulan sekian-sekian akan diselenggara tangki air dekat sini. So dia kata okey untuk berapa hari tak ada air. Katalah dia punya air tu tak ada berhari-hari menyebabkan tangki kita pun kosong. Orang yang hantar selalu tangki lori air tu pun tak datang. Jadi kita nak ambil air wuduk pun tak ada. Jadi untuk itu kita boleh bertayamum ketika betul-betul tiada air.
Ketika tiada air kalau misal kata kat kawasan orang sebelah ada air, kita kena pergilah kawasan carilah air. Tapi katalah memang semua tempat yang ada berdekatan dengan kita pun, katalah 1 Negeri Sembilan tak ada air. Kan contohnya. So kita boleh bertayamum untuk menggantikan wuduk. Kita nak ambil sembahyang tapi tak ada air. So kita pun bertayamum. Okay, boleh faham Okay, ni contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, berbuka puasa bagi yang sakit. Orang yang sihat dia kena berpuasa, hukum dia wajib. Tapi bila disebabkan ada kesakitan ataupun keuzuran yang tadi tu kan, dalam maksud tadi tu, jadi orang yang sakit tadi tu boleh buka puasa. Tapi bila dia buka puasa, dia kenalah gantikan balik nanti. Jangan dah buka puasa lepas tu dah sihat, tak ganti. Dia kenalah gantikan. Jadi dekat sinilah yang dikatakan rukhsah tu. Maksudnya daripada kita solat 4 rakaat boleh jadi 2 rakaat. Daripada kita ambil wuduk tadi, mesti ambil dengan air kan, dengan air pipe, dengan air yang suci lagi menyucikan. Tapi bila tak ada air, kita boleh gantikan dengan tayamum macam tu. Maksudnya hukum asal tadi tu dia berubah disebabkan ada keuzuran. Disebabkan keuzuran itu apa dia? Yang tadi tu lah, ni tak ada air, kira keuzuran ataupun kesusahan. Ada kesukaran kat situ, jadi dia boleh tukar. Tukar. Tapi ada dia punya garis panduannya lah. Kemudian berbuka pun sama. Orang sakit asalnya dia kena berpuasa. Tapi bila sakit, orang yang tak sakit puasa. Orang dah sakit teruk, bukan sakit alah batuk sikit-sikit je lepas tu nak buka puasa. Taklah sampai macam tu. Ni yang sakit memang sakit sampai yang memang sakit yang boleh memudaratkan dia kalau misal kata dia tak makan ubat contohnya. Sakit yang boleh menyebabkan dia bertambah teruk. Bila dia teruskan puasa, dia macam tu. Bukan kata sesama sikit nak bukalah, tak boleh. Bukan ini adalah 3 contoh. Sebenarnya ada banyak lagi tapi kalau nak dibahaskan, nak dibincangkan nanti kan habis kat sini je masa kan. Seterusnya. Kita tengok dekat buku teks, muka surat 116. Siapa yang ada buku, awak boleh buka buku teks muka surat 116. Semua dah ada ke? Tertinggal buku dekat sekolah. Tinggal buku kat sekolah. Nanti jangan tinggalkan rukhsah solat ketika sakit. Tinggal buku kat sekolah. Sorry. Rukhsah solat ketika sakit. Rukhsah tadi adalah keringanan solat ketika sakit. Macam mana keadaan kita ni bila sakit? Macam mana keadaan kita nak solat? So sekarang ni siapa nak baca? Ada buku lah, siapa nak baca? Siapa ni? Sekejap. Saya tak nak orang yang sama, nak orang lain pula. Amirul Usop. Siapa Amirul Usop? Nombor 1 kan? Ya, nombor 1. Hai kawan, kaki saya patah kerana terjatuh semasa bermain bola. Walaupun sakit, saya mesti menunaikan solat. Saya tidak dapat solat seperti biasa kerana saya tidak berupaya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak Membebankan kita dengan apa-apa yang kita tidak mampu. Baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Amirul. Dia kata apa? Dia kata, kejap saya ulas sikit dia kata kaki dia patah tu yang tengah pakai kursi roda tu. Sama lah macam saya ni. Keadaan dia sama je. Sama dengan berbalut kaki. Tapi dia sebelah kanan, saya sebelah kiri. Pun sama juga dia punya tu, dengan hujung dia terbuka sikit, sama sebiji. Ustazah. Kaki Ustazah okey ke tak? Kaki saya masih lagi berbalut. Masih tak boleh nak pijak lagi. Jadi yang ada tak dia sebut nama dia ni? Tak ada kan? Dia tak ada sebut. Yang berkerusi roda ni dia kata
Dia jatuh semasa main bola, lepas tu dia tak dapat solat macam biasa sebab dia tak ada upaya untuk solat macam biasa. Maksudnya dia solat perfect macam kita lah. Maksudnya daripada berdiri, lepas tu rukuk kan, 90 darjah, lepas tu dia sujud ke mencium lantai, semua ada part-part yang dia tak boleh. Kemudian dia kata Allah tidak membebankan kita dengan apa-apa yang kita tidak mampu, sebab Allah dah tahu dah sebenarnya apa yang Allah bagi tu, kesakitan yang Allah bagi tu sebenarnya kita memang mampu mengharungi. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok ada orang yang lebih teruk daripada kita kan, dia accident lagi teruk dengan ataupun dia melecur, badan dia 90 darjah. Sebenarnya dia punya kekuatan dia tu, dia punya semangat tu lebih tinggi daripada kita. Bila kita tengok, ya Allah teruknya, kita tengok macam kalau aku kena ni macam tak tahulah kan. Sebab memang Allah dah tahu dah. Kita boleh menghadapinya ke tak boleh, Allah dah tahu. Sebab tu Allah bagi dugaan. Okay, kemudian kejap nombor 2 kejap. Yang kat bawah ni ada tulis, tulisan dia kecil ni, rukhsah ialah kelonggaran ketetapan hukum syarak kerana darurat seperti memendekkan solat ketika bermusafir, batalkan puasa ketika sakit. Itu maksud dia, kelonggaran. Kalau dalam buku, ayat buku adalah longgar, ketetapan. Hukum yang Allah dah tetapkan tu boleh dilonggarkan. Semasa darurat. Darurat contohnya macam tadi itulah yang dia pergi bermusafir. Bermusafir pula dia pergi ke, tak kira lah balik kampung ke mana-mana dengan tujuan yang baik. Tetapi kalau misal kata dia bermusafir dalam keadaan dia ada, contohnya dia pergi ke Perlis dalam keadaan dia nak membunuh orang, tak boleh. Tak sah dia punya jamak tadi tu, tak sah. Dia mesti niat dia adalah niat yang baik. Bukan niat nak bunuh orang, bukan niat nak pergi mencolek orang ke, bukan bukan nak berniat nak pergi bersukaria, nak pergi berhibur-hibur, saja-saja nak joget-joget, bukan. Dia niat dia kerana Allah, niat yang baik. Okay, itu tujuan musafir. Baru boleh dia solat jamak menggunakan rukhsah yang Allah berikan. Okay. Seterusnya, okay, nombor 2 tadi siapa yang angkat tangan tinggi-tinggi tadi tu? Siapa? Irfan. Saya Zaza, Amira. Okay, Irfan Haziq. Amira tadi jawab. Alah. Saya terlibat dalam kemalangan. Doktor menasihati saya untuk tidak banyak bergerak. Jadi saya diberikan kelonggaran untuk solat mengikut kemampuan saya sahaja. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Irfan. Okay, dia ni terlibat dengan kemalangan. Kan dia berborak berdua kan. Satu tu dia jatuh sebab main bola. Yang seorang ni pula dia terlibat dengan accident. Jadi doktor pun cakap dengan dia, kalau boleh jangan bergerak supaya tempat-tempat yang luka ataupun yang tercedera tu tak semakin teruk. Jadi dia diberikan kelonggaran untuk solat mengikut kemampuan sahaja. Yang seorang tadi tu dia masih boleh lagi berdiri. Kan, duduk kat kerusi roda masih boleh lah bergerak. Tapi yang seorang ni dia hanya boleh berada dekat atas katil sahaja. Jadi dia ada kemampuan masing-masing. Tak boleh nak samakan. Kau boleh lah, kau cubalah berdiri. Jangan. Dia bergantung kepada diri sendiri. Tanya diri sendiri, jangan dengar pendapat orang lain. Sebab diri sendiri yang sakit, jadi diri sendiri je yang tahu kita punya kesukaran tu. Allah tahu apa kita punya kemampuan kita. Okay, seterusnya dekat sini ni. Siapa nak baca ni? Yang ni warna oranye ni. Saya Zaza, Amira. Amira nak jawab tadi. Sekali je Zaza, 2 kali pula. Bagilah orang lain pula. Alia dah masuk dah. Tadi ngaji kan? Okay, Alia. Okay, Alia boleh baca Alia. Pelaksanaan solat dalam Islam sesuai untuk semua golongan. Sesuai untuk semua golongan.
1. Umat Islam diperintahkan untuk solat 5 waktu sehari semalam. Lagi? Teruskan. Baca sampai habis Ustazah. Ya, habiskan. 2. Orang kurang upaya dan orang sakit juga tidak terlepas dari suruhannya. Daripada suruhan ini. Suruhan ini. Namun begitu Islam memberikan kemudahan untuk golongan ini supaya dapat melaksanakan solat mengikut kadar keupayaan mereka. Okey, terima kasih Alia. Okay, dekat sini dia kata pelaksanaan solat dalam Islam sesuai untuk semua golongan. Sebab umat Islam dah memang diperintahkan untuk solat berapa kali sehari? 5. 5 kali sehari. Siapa yang lengkap hari ni 5 kali sehari dia solat? Saya. Raise your hand. Nak tengok sikit berapa orang yang ni solat 5 waktu sehari semalam ke solat sekali sehari je? Alhamdulillah semua solat 5 waktu sehari semalam. Bagus, tahniah. Okay, teruskan ya. Okay, seterusnya orang kurang upaya dan orang sakit juga tidak terlepas daripada suruhan ini. Maksudnya kalau orang OKU yang memang bukannya disebabkan kemalangan, memang disebabkan mungkin daripada lahir ke ataupun memang dia yang macam dekat Palestin ke kan. Maksudnya orang yang kita yang masih hidup ni semua orang tetap kena solat. Walau macam mana teruk sekalipun dia punya kecederaan, tetap kena solat. Tak boleh tinggal. Kemudian namun begitu Islam memberikan kemudahan untuk golongan ini supaya dapat melaksanakan solat mengikut kadar keupayaan mereka. Kalau orang yang teruk cedera tu memang ikutlah kemampuan rukhsah tadi ni kan. Tak bolehlah nak samakan dengan kita yang sihat walafiat ni. Itu maksud dia. Okay, kemudian yang bawah ni maksud rukhsah solat ketika sakit. Yang ni ikut ayat buku. Yang tadi tu ikut ayat yang secara umum. Ini dalam buku teks awak. Okay, siapa tu? Saya Ustazah. Siapa tu? Saya Ustazah. Saya Ustazah. Saya Ustazah. Saya Ustazah. Last. Saya Akak je. Tak ada orang lain. Saya last. Tolong Ustazah. Saya Ustazah. Tak tengok jadi. Saya. Kita ni sama. Shima Master. Saya Ustazah. Tak ada finally. Tak ada sah. Saya. Saya Ustazah. Shima Mat Isa ni siapa? Ustazah. Saya Ustazah. Saya tanya kan Shima Mat Isa ni siapa? Tak ada? Shima Mat Isa ni siapa Tak ada yang aku. Tak tahu. Tak tahu. Okey, Nur Aziana. Saya. Nur Aziana Zulkifli. Siapa? Saya nak baca Ustazah. Ustazah, saya nak baca Ustazah. Ustazah, saya nak baca. Saya tak ada Kodeli, tak ada. Saya Kau dah baca dulu. Tak ada. Engkau dah baca dulu. Amira Nasuha, siapa? Alah. Saya. Ustazah. Manfaat Amira Masuk Nasuha. rusun solat ketika sakit. Pelaksanaan tata cara solat yang dilonggarkan mengikut kemampuan pesakit. Namun masih mengekalkan sesetengah pergerakan asal, bacaan serta tertib seperti solat biasa. Okey, terima kasih. Pelaksanaan tata cara solat yang sama dah macam tadi. Pelaksanaan tata cara solat yang dilonggarkan mengikut kemampuan pesakit. Tadi kita dah sebut kan? Betul tak? Yang dilonggarkan ikut kemampuan. Lepas tu namun masih mengekalkan sesetengah pergerakan asal, bacaan serta tertib seperti solat biasa. Maksudnya ada beberapa perkara yang dia punya pergerakan tu tak sama dengan yang asal. Tetapi bacaan solat tu tetap kena baca sama macam awak sihat. Tertib dia pun sama. Kalau daripada niat, daripada takbiratul ihram, lepas tu rukuk, i'tidal. Ni time sakit dia ubah-ubah Kejap sujud, kejap rukuk pula, lepas tu i'tidal, tak boleh. Dia sama Maksudnya masa bacaan tetap sama,
tertib dia sama. Cuma pergerakan je ada yang lain sikit. Yang lain sikit daripada kalau misal kata dia sebelum ni berdiri, dia kena tukar duduk. Dia kena tukar baring. Macam tu. Okey, seterusnya. Kejap, azan kat sini. Kejap Allah. Okey. Dekat sini saya buat dalam BM. Benda yang sama je yang dekat dalam buku teks awak tu saya keluarkan balik. Kalau ada tadi yang tak boleh nak baca Jawi, bila tengok ni awak boleh faham lah. Rukhsah tadi, rukhsah solat ketika sakit. Yang pertama ini. Yang pertama yang dalam gambar buku teks awak yang mula-mula tadi, kaki patah tapi wajib juga kena solat. Tak dapat solat macam biasa, solat ikut kemampuan. Sama ada awak boleh solat secara berdiri ataupun duduk ataupun berbaring ataupun menggunakan isyarat mata ataupun hanya menggunakan hati sahaja. Dia ada banyak cara solat. Lepas ni kan kita nak tengok satu-satu macam mana cara solat tu. Okay. Kemudian solat mengikut kemampuan pesakit. Pesakit tadi macam mana? Yang saya kata tadi sesetengah pergerakan asalnya kekal dan setengahnya berubah sedikit. Dia punya keadaannya disebabkan dia tak mampu untuk berdiri. Kemudian bacaan solat sama, tertib dia pun sama seperti solat biasa. Okay. Seterusnya. Yang ni awak kena hafal sebab yang ni adalah point kita untuk malam ni. Yang ni awak wajib hafal dia punya rukhsah dia. Apa maksud rukhsah tu? Okay. Pelaksanaan tata cara solat yang dilonggarkan mengikut kemampuan pesakit. Namun masih mengekalkan sesetengah pergerakan asal, bacaan serta tertib seperti solat biasa. Dah 3 kali dah saya ulang benda yang sama. Tak harap adalah yang melekat. Kalau tak lekat semua pun adalah poin penting yang awak boleh ingat dekat situ. Kekalkan setengah pergerakan, bacaan dengan tertib sama. Kalau awak boleh ingat, alhamdulillah. Okay, seterusnya itu banyak lagi. Yang ni adalah saya saya dah keluarkan poin tapi awak tengok dekat buku teks. Dalam buku teks terlalu panjang. Dia punya penerangan dia, saya takut kalau saya letak dekat dalam ni sekarang takut tak nampak satu. Lagi satu takut takut awak tak faham. So saya keluarkan dia punya poin-poin penting. So untuk kita malam ni kita tahu tata cara solat ketika sakit ni dia ada, kalau dalam buku teks awak tu ada 6 keadaan. Iaitu yang pertama ni ketika duduk. Maknanya kita kalau solat, kita kalau tengah sakit, yang sakit teruk bukan sakit sikit-sikit sakit yang tak boleh bangun lah maksudnya. Sakit yang bukan tak boleh bangun yang tu, yang maksudnya sakit macam tadi yang tadi yang kursi roda apa semua kan. Ataupun yang kalau terbaring tu dan dia boleh dinaikkan katil tu, kalau yang jenis katil boleh naik macam kat hospital, kalau dia boleh duduk, duduklah. Ataupun yang boleh duduk, dia boleh berjalan macam biasa, cuma dia mungkin sujud tak boleh, dia tak boleh turun ke bawah. Jadi dia hanya boleh duduk dekat atas kerusi. Kalau yang boleh duduk atas kerusi, dia duduk atas kerusi lah. Tapi kalau kaki dia contoh macam saya, kaki saya ni tak boleh dibengkok-bengkokkan. Jadi saya tak boleh duduk dekat bawah macam yang dalam gambar ni. Saya tak boleh duduk dekat bawah lantai. Sebab dia akan menegangkan saya punya tempat yang sakit tu kan. Jadi kalau macam dalam gambar ni dia tak ada masalah dekat situ.
Jadi dia boleh duduk, mungkin dia duduk tu mungkin disebabkan dia pening ke mungkin lah kan. Kita tak tahu sebab lain orang lain kemampuan. Kalau boleh duduk macam tu, macam dalam gambar, duduk dalam gambar macam dalam gambar. Tapi kalau duduk kat atas kursi, lebih okey duduk dekat atas kursi. Dia bergantung kepada kemampuan masing-masing Itu yang pertama, solat ketika duduk. Yang kedua, solat ketika berdiri. Solat ketika berdiri ni maksudnya dia tak boleh rukuk dan sujud seperti biasa. Yang duduk tu memang duduk lah kan, dia tak boleh berdiri. Yang berdiri ni dia boleh berdiri tapi dia tak boleh rukuk dan sujud seperti biasa. Maksudnya dia berdiri, nanti kita tengok dekat dalam buku teks. Tu yang kedua. Yang ketiga, sebab benda ni banyak sebab saya takut tak sempat habis. Yang ketiga, ketika berbaring, iaitu kalau saya nampak tadi ada yang mesej dekat dalam ni, sekejap saya kena tengok balik kat mesej. Mesej apa tadi Sekejap. Solat meniarab. Meniarab tu maksudnya melangkup menangkup kan. Meniarab tu maksudnya macam ni kan. Ni terlentang kan, meniarab macam tu kan. Ke macam mana? Meniarab betul lah macam ni kan. Saya pula yang di-confuse. Meniarab macam mana? Macam ni. Meniarab terlentang lah kan, sama tak? Meniarab macam ni ke? Ke meniarab macam ni? Meniarab muka menghadap tilam. Ni kot. Menghadap tilam. Kalau menghadap tilam Terlangkup. Terlangkup lah, terlangkup. terlangkup. Tak boleh. Dia kena terlentang. Maksudnya muka kena ke atas. Tak boleh muka ke bawah. Okey, kalau kita terbaring, katalah dia sakit yang memang tak boleh bangun. Tak boleh duduk pun, dia hanya boleh baring je. Katalah nak baring, nak duduk pun dia akan collapse balik. Dia akan pening dia tu memang, contohnya kalau orang yang kena penyakit vertigo. Macam saya memang saya ada penyakit vertigo. Memang bangun je dia akan rasa macam bilik tu berpusing-pusing. Macam duduk atas kapal kan. Dia memang tak boleh nak duduk langsung, tak boleh nak bangun langsung. Bangun sikit je dia rasa macam nak tumbang balik. Yang dia sampai tahap macam tu, dia hanya boleh solat dalam keadaan berbaring, terlentang macam ni lah. Ataupun kalau dia boleh dalam keadaan mengiring pun boleh. Mana-mana yang dia rasakan dia boleh buat. Kalau mengiring lah. Kalau mungkin dia ada bahagian operation dia, mungkin dia ada operation dekat bahagian tulang belakang. Jadi dia tak boleh terlentang kan. Jadi dia kena mengiring macam ni kan. So dia kena baring mengiring lah. Tapi kalau misal kata dia boleh lurus macam ni, so dia akan terlentang macam biasa lah. Bergantung kepada dia. Okay, kemudian yang paling teruk lagi, memang bergerak langsung tak boleh. Wayar penuh dekat badan dia ni. Tak boleh bergerak. Tangan tak boleh gerak, kaki tak boleh bergerak. Langsung tak boleh kan. Jadi dia gunakan isyarat mata sahaja. Tangan tak gerak, kaki tak gerak, kepala pun tak boleh gerak. Dia punya isyarat mata je. Jadi kalau misal kata kalau kepala dia boleh diangkat, bolehlah angkat. Tapi kalau tak ada, langsung tak ada. Cuma guna ingat dengan hati je. Kalau langsung kepala pun tak boleh gerak. Isyarat mata ni maksudnya masih lagi kepala boleh angkat kan. Ada dia punya cara dia. Kalau rukuk macam mana, kelopak mata jadi macam mana, dia ada dia punya keadaan-keadaan dia. Ingat dengan hati langsunglah, dia hanya boleh bayangkan dia tengah solat, okey Allahu Akbar, dia dengan hati dia je. Allahu Akbar, dia bayangkan diri dia tengah rukuk, dia bayangkan diri dia tengah iktidal sambil dia baca kan. Macam tu. Tu sampai yang tahap yang memang teruk sangatlah teruk sangat. Okey, setakat ni boleh faham ke? 854. Tadi kita mula 8 suku. Boleh lagi. Sebab saya rasa tak sempat nak habiskan semua ni. Okay, saya nak awak buka buku teks. Buku teks, sekejap saya nak type dulu. Buku teks. Okay. Saya stop yang ni sebab ni dah habis dah ni. Saya nak stopkan yang ni, saya nak buka yang buku teks. Okay, kita terus tengok dekat buku teks.
Buku teks. Nampak ke buku teks ni? Dah ke? Belum. Yuk. Tak tahu. Tujuh. Okey, yang Ni. ni Ni tengah. tengah aja. Ni dah banyak. Okey, yang ni solat jenazah pula. Kak je. Okey, yang ni. Ni. Nampak. Sekejap saya besar sikit. Nampak tak? Nampak. Okey, yang ni sekejap banyak pula iklan-iklan ni. Okey, sekejap solat berdiri tanpa rukuk ni yang pertama. Ni yang kedua. Betul tak ni? Ke muka surat terbalik? Ni 118. Betul lah yang ni. Okey, solat berdiri tanpa rukuk dan sujud seperti biasa. Ni yang saya kata tadi. Kalau saya tak share ni ke, nampak tak? Nampak kan? Sekejap saya besarkan balik sekejap. Alamak, itu besar sangat. Nampak. Saya besarkan sikit lagi. Takut ada yang tak nampak ni. Sekejap. Okey, nampak ke? Nampak. Nampak dah. Nampak Sasa. Okey, yang pertama. Nampak. Yang pertama, dia hanya boleh solat berdiri tanpa rukuk dan sujud seperti biasa. Maksudnya dia tak boleh rukuk 90 darjah, tak boleh. Dan dia tak boleh sujud turun kat bawah, tak boleh. Jadi macam mana? Jadi kat sini dia kata, yang pertama, jika tidak mampu untuk rukuk dan sujud tetapi mampu berdiri, mestilah berdiri. Maksudnya daripada niat usolli ni saja aku solat ni. Lepas tu Allahu Akbar. Sama macam solat biasa. Dia kena berdiri macam kita samalah, berdiri tegak. Kemudian rukuk. Dia tak boleh. Dia jadi macam ni. Dia rukuk hanya sedikit je. Dia hanya tundukkan sikit je dia punya kepala dia. Tundukkan sikit je. Sebab dia tak boleh 90 darjah bengkok macam ni kan. Tak boleh. Dia hanya sikit macam tu je. Jadi dia hanya boleh rukuk, dia hanya boleh jika mampu rukuk seperti solat biasa. Jika tidak, rukuk dengan cara menundukkan kepala selari dengan tempat sujud. Tangan di atas kepala lutut. Tahu tak kepala lutut? Kepala lutut tahu tak? Kepala lutut. Tahu. Lutut awak, lutut. Katalah ni lutut awak kan. Tangan letak dekat atas lutut. Okey, seterusnya. Iktidal berdirilah macam biasa. Maksudnya dia daripada Allahu Akbar. Lepas tu dia tunduk sikit. Rukuk dia sikit je. Sami Allahu liman hamidah. Macam biasa balik. Kemudian sujud. Tangan di atas. Sujud dengan tunduk lebih rendah berbanding rukuk. Maksudnya tadi dia sikit rukuk kan. Bila sujud dia kena lebih lah. Tak adalah macam rukuk. Kata tak boleh rukuk. Lepas tu tunduk beria pula kan. Dia punya tadi sikit. Ini bawah sikit. Macam tu. Okay. Tengok dalam gambar ni. Awak boleh tengok dalam gambar. Sebab dia tak boleh turun bawah. Kan. Tak boleh turun bawah. Jadi dia sujud macam tu. Okay. Dia tak boleh kalau rukuk tu awak punya lebih rendah daripada sujud. Dia mesti sujud lebih rendah dia punya tunduk tu daripada rukuk. Tak kira lah awak dalam keadaan duduk ke, dalam keadaan baring ke, yang sujud mesti lebih rendah kepala tu. Okay, seterusnya duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir dengan cara duduk dan tangan di peha macam dalam gambar. Macam awak duduk kat sekolah lah. Kan duduk kat kursi kat sekolah. Macam itulah. Tangan dua-dua letak atas peha macam pengantin. Tahu kan? Tangan letak atas peha dua-dua. Lepas tu beri salam seperti solat biasa. Ni mungkin awak tak rasa macam masuk. Lepas tu macam tak apalah, tak ingat pun tak apa. Tapi bila kita dah kena, bila kita dah sakit, baru alamak hari tu dah belajar tapi tak ingat. Kalau boleh ingatkan. Okay, seterusnya. Solat secara duduk pula. Okay. Keadaan yang pertama, keadaan duduk seperti duduk antara dua sujud. Yang ni dia tak berdiri tau. Jadi tak berdiri. Tak boleh berdiri ya. Okay. So dia duduk antara dua sujud macam ni. Macam kita selalu kita baca Rabbil Firli tu lah kan.
Kemudian jika tidak mampu boleh bersila. Katalah kalau dia duduk macam ni, dia rasa lenguh ke ataupun kesakitan dia bertambah sakit ke, so dia boleh duduk bersila. Tahu tak duduk bersila? Tu ada yang tak tahu duduk bersila. Duduk bersimpuh lain tau, duduk bersila lain. Kalau tak tahu boleh tanya mak, boleh tanya ayah. Duduk bersila tu macam mana? Sebab dalam gambar tak ada pula dia tunjuk duduk bersila kan. Duduk bersila ataupun berlunjur. Tahu tak berlunjur tu macam mana? Berlunjur tu maksudnya kaki awak lurus ke depan. Dua kaki lurus ke depan. Macam awak nak buat apa nama tu yang jangkauan melunjur tu lah. Bukan ada ke awak punya PAJSK? Yang Cikgu Hazwan ke siapa tu masa PJ buat yang awak jangkau melunjur tu? Ada. Ada Zaza, ada. Macam tu tapi yang tu awak kena menghadap kiblat lah. Maksudnya awak duduk tu mesti menghadap kiblat. Yang penting awak set dulu mana kiblat. Okey, duduk kat sana. Okey, arah kiblat. So melunjur ke arah kiblat. Okey. Kemudian duduk ataupun duduk di atas kerusi. Terpulang. Yang ni dia duduk lantai kan. Awak boleh juga duduk atas kerusi ataupun macam saya. Duduk je atas wheelchair ni Okay, kemudian yang kedua, niat takbiratul ihram sama seperti solat biasa. Dia macam biasa, cumanya dia dalam keadaan duduk. Tu je beza dia. Kalau yang dalam keadaan berdiri tadi, dia berdiri tegak. Tapi yang ni dia duduk. Dia niat semua dalam keadaan macam gambar ni. Kemudian rukuk dengan cara menundukkan kepala selari dengan tempat sujud. Waalaikumsalam. Tangan di atas kepala lutut. Macam tadilah awak tengok dekat gambar ni, tangan diletakkan dekat atas kepala lutut. Tu rukuk. Okey. Yang ni dia rukuk biasa tau. Kalau dia boleh rukuk biasa, maknanya dia akan rendahkan badan betul-betul. Tetapi kalau misal kata dia tak dapat buat macam tu, mungkin dia ada masalah tulang belakang. So dia akan tunduk seperti gambar tadi tu. Gambar tadi yang ni kan, gambar sedikit tu lah. Tapi dalam keadaan duduk lah. Kan? Okay. Okay, yang keempat, iktidal dengan mengangkat kepala tegak semula. Okay. Dia lepas ni, dia iktidal, dia tegak balik macam ni. Kemudian yang kelima, dia sujud macam biasa. Yang ni kalau boleh sujud. Sujudlah. Jadi rukuk dia macam ni. Tapi kalau dia tak boleh sujud macam ni, dia jadi rukuk dia sedikit, sujud dia kena rendah lagi. Macam tu. Okay. Okey, seterusnya jika tidak mampu tunduk lebih rendah berbanding dengan rukuk. Inilah dalam gambar ni kan. Macam ni dalam gambar tadi kan. Bezakan yang ni dengan ni. Kalau ni dia sepatutnya kalau macam ni, kalau dia buat yang ni, dia punya rukuk sujud dia macam ni. Tapi kalau misal kata dia tak boleh nak sujud, dia sujud dia macam ni, awak kena atas sikit. Maksudnya tak boleh rendah sangat rukuk tu. Okey. Yang keenam, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir dan memberi salam. Sama seperti solat biasa. Kalau boleh buat macam ni. Kalau kaki tu tak ada masalah dekat bahagian ni ankle ni, dekat bahagian apa nama tu, buku lali. Ataupun tak ada masalah dekat bahagian tumit, tak ada masalah, tak ada luka, tak ada apa kan. Boleh buat macam ni, buat. Tapi yang dia kata ada luka dekat bahagian tu tak boleh buat, buat mengikut kepada keupayaan. Okay. Apa-apa pun Allah tahu apa yang kita mampu. Okey, selesai. Yang seterusnya. Seterusnya. Berbaring secara mengiring. Okey, berbaring pun ada dua keadaan. Satu, berbaring secara mengiring. Ni kalau orang yang macam saya kata tadi ada masalah tulang belakang. Dia tak boleh nak nak melentang kan. Jadi dia mengiring atas rusuk kanan. Mengiring atas rusuk kanan, bahagian kanan. Sebab kita pun kalau misal kata kita tidur pun kita lebih baik mengiring atas rusuk kanan kan. Sebab ada kajian kalau misal kata kita mengiring dekat atas rusuk kiri, dia akan menghimpit kita punya organ dalaman, jantung, apa benda macam itulah saya dengar. So lebih baik kita ikut sunnah Rasulullah mengiring ke sebelah kanan. Muka dan dada menghadap ke kiblat. Maksudnya kalau kiblat kita ke arah kanan, muka dan kita punya dada tu menghadap ke kiblat. Arah dia Kemudian yang kedua, niat takbiratul ihram, baca Fatihah. Kedudukan tangan sama macam solat biasa je. Bayangkan kita baring tapi kita solat seolah-olah macam kita tengah berdiri. Macam tu lah. Bayangkan macam tu je.
Okey, kita atas katil. Tapi keadaan sama je. Seterusnya rukuk dengan menundukkan kepala sedikit tangan ke hadapan bahagian badan, tangan diletakkan ke depan, menunjukkan yang kita tengah rukuk. Kemudian iktidal, mengangkat semula kepala dan tangan di sisi macam mana kita kita normal, kita berdiri macam tu lah kan. Okay, kemudian sujud dengan menundukkan kepala lebih lagi daripada rukuk tadi. Tangan pun letak dekat depan kita ni. Kemudian duduk antara dua sujud, tahiyat awal dengan akhir, kepala tegak balik semula dan tangan di bahagian hadapan balik semula. Seolah-olah macam kita letak tangan dekat atas peha macam tu kan. Kemudian jika tidak mampu menggerakkan kepala, kekalkan kedudukan mengiring, gunakan isyarat menggerakkan kelopak mata ketika rukuk. Kalau tak mampulah nak gerak-gerak kepala tu tak boleh kan. Guna kelopak mata je untuk rukuk. Rukuk katalah kita pandang atas. Kalau rukuk kita tundukkan pandang bawah. Kita rukuk. Kalau sujud kita tutup mata. Itu adalah sujud. Macam tu. Ni menutup mata ketika sujud. Kalau tak mampu bergerak kalau katalah wayah berselirat kan, susah pula nak bergerak. Okey, kemudian berbaring secara terlentang. Ni macam ni. Yang tadi mengereng. Yang ni terlentang, boleh lurus pandang depan kan. So yang ni dia punya luruskan kaki ke arah kiblat. Yang ni kiblat dia straight. Beza dengan yang tadi Yang tadi ni pula. Yang tadi dada dengan muka hadap kiblat. Dia tak straight kiblat dia Kiblat dia menghadap muka dengan dia punya dada menghadap kiblat. Tapi kalau misal kata awak dalam mana pula. Kalau misal kata awak dalam keadaan menentang, kaki tu yang macam melunjur tadi tu, yang duduk tadi tu kan. Yang tu kena menghadap ke arah kiblat. Beza Kemudian kepala hendaklah ditinggikan supaya menghadap kiblat. Ni kena letak bantal kat belakang dia. Tangan diluruskan di sisi badan. Ni. Kemudian niat dan takbiratul ihram sama macam biasa. Allahu Akbar sama. Kalau tak mampu angkat tangan, sebut je Allahu Akbar. Katalah tangan tak boleh nak ni kan, badan penuh dengan wayah. Kan, tangan tu tak boleh nak gerak, penuh dengan urat-urat semua dah kena cucuk-cucuk sana sini. Tak boleh nak gerak. Cuma sebutkan sahaja Allahu Akbar. Kemudian baca Al-Fatihah dalam keadaan tangan seperti solat biasa. Kalau tak dapat, tak payah letakkan. Buat macam ni, luruskan sahaja tak apa. Kemudian rukuk dan sujud dengan mengangkat sedikit kepala sekadar mampu. Yang penting mampu. Setakat mana awak mampu. Angkat sikit kepala. Sujud hendaklah mengangkat kepala lebih tinggi daripada rukuk. Kalau boleh angkat. Tapi kalau tak boleh angkat, tak apa, Allah tahu. Jika tidak mampu menggerakkan kepala, gunakan isyarat kelopak mata macam saya kata tadi. Awak gunakan kelopak mata untuk rukuk, pandang ke bawah, dan untuk sujud, awak tutup. Itu tanda awak sujud. Okey. Kemudian, iktidal dengan kepala tegak dan tangan di bahagian sisi badan macam mana kita normal berdiri macam itulah, tangan kat sisi. Duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir dengan kepala tegak dan tangan di bahagian hadapan badan. Macam ni. Seolah-olah macam kita letakkan tangan dekat atas peha. Kan? Gerakkan jari ketika tasyahud sama seperti solat biasa. Asyhadu an la ilaha illallah. Samalah. Kalau boleh gerak, kalau tak boleh tak apa. Beri salam juga seperti solat biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tak dapat, gerakkan sedikitlah mata. Gerakkan mata je arah ke kanan. Gerakkan mata arah ke kiri. Ikut kemampuan. Okay, seterusnya yang terakhir. Solat dengan, bukan yang terakhir, dua terakhir. Solat dengan isyarat mata macam mana? Sama juga, baring terlentang, luruskan kaki arah kiblat sama macam tadi. Kepala ditinggikan sama macam tadi, cumanya dia ni tak boleh bergerak. Langsung tak boleh bergerak. Gerakkan kelopak mata untuk rukuk dan iktidal dengan membuka kelopak mata ke atas. Maksudnya, kalau normal dia akan baca, dia akan pandang lurus. Kalau niat, daripada niat dia akan baca pandang lurus. Tapi bila nak rukuk, dia akan turunkan kelopak mata dia. Bila nak iktidal, dia akan pandang ke atas sedikit. Atas daripada level yang satu hala, satu searas dengan dia kan. Pandang atas sikit menandakan dia iktidal. Kemudian untuk sujud, dia akan tutup mata dia. Kelopak mata dia akan tutup. Macam tu. Kemudian duduk antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, kelopak mata dibuka sama seperti iktidal tadi tu. Sama seperti dia mengangkat ke atas sedikit. Akhiri dengan salam. Itu kalau mata lah. Okay.
Dan yang terakhir, solat secara mengingat dengan hati ni baring ikut posisi yang mampu. Tak kira lah macam mana posisi pun buatlah. Bayangkan pergerakan dalam solat menggunakan fikiran. Bayangkan pergerakan dalam solat menggunakan fikiran dan hati. Maksudnya awak kena imagine, awak kena gambarkan awak tengah solat dan awak bacalah. Macam tu. Sampai tahap macam tu dia punya kelonggaran dia, keringanan dia, kemudahan yang Allah bagi. Baca setiap bacaan mengikut bacaan solat biasa-biasa. Bayangkan mengikut tertib solat. Selesai. Ada 6 tata cara solat semasa sakit. Okay, boleh faham? Okay, ada lebih kurang 4 minit. Okay, saya nak awak masuk. Alamak, awak dah ni ke? Alah, saya lupa dah nak suruh install. Ada ke tak ada? Tak apa, awak klik link je. Klik link je sekejap Saya bagi link kejap. Tak payah. Sekejap, saya bagi link sekejap. Lupa pula. Saya bagi link, awak masuk. Ya ke? Sekejap. Bukan. Saya memang kena awak boleh ke masuk ni? Sekejap, cuba tengok dulu. Saya end kan ni kejap. Saya share yang ni. Awak cuba masuk type quiz wizard. Siapa? Saya share ni. Quiz wizard. Apa tu Ustazah? Kejap. Saya ni. Saya besarkan kejap. Ni. Apa tu? Kejap saya salah. Awak, sekejap saya bagi share link ni Jawab kejap. question Ustazah. Kejap. Saya share link. Sekarang ke Ustazah nanti? Sekarang. Bagi Ustazah share link dulu, sabar. Sabar. Saya share link kejap. Sabar. Saya share link kejap. Sekejap. Ya. Okey, saya dekat 6P saya dah share. Kejap 6E. Mana 6E? Okey. Ni. Ustazah dah dapat dah Ustazah. Ustazah jawab sekarang tu lah. Kahut ke ni? Ustazah kahut ke? Bukan. Quiz wizard. Awak klik je link tu. Dah. Dia cakap wait for game to start. Ya, betul. Jap, tunggu jap. Ustazah dah masuk. Okey, kita tunggu semua ni ya. Ada. Tunggu jap. Ada berapa orang dah cakap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 23. Okay, 23 orang. Siapa lagi yang belum masuk? Macam mana nak masuk? Macam mana nak masuk? Awak klik je lah link tu. Dekat dalam WhatsApp. Lepas tu dia nama kan Ustazah? Masukkan nama awak. Jangan. Lama lagi ni. Tunggu saya ada tak? Yang ada kan Amirul Azam, Kairin, Putri, Ikram, Husna, Amirul Ishraq, Nur Delisha, Humaira, Hani Dania, Adam Ryan, Khalila, Aizah, Tunggu jap. Fatimah, Nur Alia Irina, Amarul ni siapa? Tak tahu. Kasih Ariana, Nampi, Irfan Haziq, Dia, Hafizul, Ishak,
Alina, Muhammad, Isya Amani dan Ruhi Syirsyad dengan Suci Amani. Tu 9 orang. Muhammad dah masuk. Dah masuk. Dia tunggu seorang lagi. Seorang lagi dia jalan. Siapa ni? Nak masuk. Seorang lagi. Cawan siapa tu? Cawan lelaki tu. Cepat. Cakap Mom. Saza, saya dengar bunyi bapak orang. Bila nak mula? Okey, seorang dah masuk. Okey, kita mula Yeah. Muhammad. Dengan jawab quiz. Mesti salah. Salah je turun. Kuis ni dia tenang-tenang Awak salah jawab dia turun balik. Agak juga ni. Saza, kalau dah sudah buat apa? Dah sudah buat apa? Oh. Dah lah. Nanti saya tunjuk. Lepas tu keluar. Boleh, dah boleh keluar lah. Nanti saya share result dia dekat dalam WhatsApp Okay, terima kasih. Habis game, habislah. Boleh lihat tak? Terima kasih.
Siapa yang terbakar tu? Pasal. Terbakar. Dah selesai Masya, Hani, Mira. Sorry Zaza, saya terkeluar tadi. Tak apa, tak apa. Salah je jawab, nak turun bawah balik. Dia macam main lawan-lawan dia Zaza. Alisha Irina settle. Airin settle. Siapa kata Zaza? Husna settle. Ikut point. Masya Allah. Darwish Rosh settle. Elisha settle. Entah. Darwish Irsyad settle. Dia yang dah turun balik ni ha. Salah je turun. Yang ni dia memang lambat sikit. Lambat nak habis sebab saya punya setting memang salah satu je memang kena tolak ke bawah balik. Okay, Azam settle. Ikram settle. Pasahah dah settle. Muhammad habis. Lagi. Apa lagi? Dekat ni. Lagi kat sini. Itulah masih ada 4 orang lagi dekat nombor 1 soalan. Ada bukan ada banyak lagi. Ada 6 orang ke 7 orang. Ada gambar ni. Zaza. Dah, okay, dah boleh left. Nanti saya share dia punya report je Dah boleh leave ke je? Boleh, kita boleh dah settle jawab, dah boleh left lah. Let's go! Akhirnya. Akhirnya. Saya nak tengok lagi dia ni. Ada iman tu. Tengok orang lain. Bye. Dah salah. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. 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 Akhirnya boleh. Bye. Okay lah, bye. Bye. Makan. Jawab mana keluar. Okay. Okay, Nadia. Saya tak ada. Okay, bye. Macam betul lah. Zaza, siapa dah habis keluar boleh. Siapa dah habis jawab boleh keluar. Ya, dah boleh keluar dah. Mana tu ada apa dah lepas ni? Yelah, bye. Saya nak makan. Lapar ni. Bye. Okay, bye.
ambil bawah itunya. Ada yang lag ni rasa. Kasih Ariana, Ryan dengan Hafizul Izwan, Muhammad. Aryan, Masih lagi duduk dekat yang dekat nombor 1 tu, yang tak gerak. Relax ke? Kadira pun masih lagi dekat situ. Ya, siapa tu? Apa dia? Tak boleh keluar. You boleh. Dah siap boleh keluar dah terus Terima kasih kakak. Okay, sama. Pasti ni mungkin problem internet kot. Kadira, Amirul, Ryan, Muhammad, Afizul masih lagi dekat. Sudah. Ya. Ada tak nama saya dah siap? Ya, apa dia? Ada tak nama saya? Siapa? Saya tu siapa? Amira. Amira Nasuha? Amira Nasuha ke? Amira Nasuha. Sekejap saya. Ada. Yang dah ada sekarang ni Marsha, Darius Irsyad, Hani Dania, Khairin, Amirul Ishraq, Hirul Azam, Darwish Rosh, Hasif, Ishad, Alia Irina, Aisha, Puteri, Husna, Alisha Irdina, Fasahah, Dia, Easy banget. Irfan Haziq, Aliyah, Adam Ryan, Amarul, Ikram, Adi Putra, Kisha Amani, Nur Dalisha, Darwish Irsyad, Suci Amani, Kadira, Humaira. Ini yang nama yang ada kat sini. Tapi belum ada yang bawah-bawah ni belum habis lagi ni. Humaira belum, Ryan belum, Amirul belum, Kasih Ariana belum, Kadira Saya belum. dah selesai, saya pergi dulu ya Sasa. Okey, boleh, tak ada hal. Okay, terima kasih Sasa. Okey, sama. Suci belum. Kadira ke depan lah. Baik Saza. Terima kasih Saza. Sama. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih tengah belajar. Kadira ada sesuatu yang lantai. Dari tadi ke belakang, di depan. Suci Amani nak jawab lagi ke? Dari tadi tengok muka gerak hari ni. Dari depan ke Tadi kat belakang. sini, lepas tu ke belakang. Baru 25 orang yang selesai. Ada lagi lebih kurang 8 orang yang masih belum. 8 orang yang masih belum. Lepas belakang. 8 orang yang masih belum selesai. Marah tak gerak. Kadira dah stage yang kedua terakhir. Ya, pergi ke belakang. Saya 8 dah begini. Kalau salah belakang lagi. Humaira ada tak Humaira? Humaira Nur Aisyah. Dah ke belakang ni, lag ke apa? Internet problem ke apa? Ya. Kadira. Kadira selesai. Suci, Muhammad, Bertiga. Ryan, Kasih Ariana, Hafizul, Amirul, Nampi. Ada tak? Nak jawab ke ataupun lag? Kalau tak saya end kan. Okey, Muhammad dah bergerak. Kunci dari depan ke belakang. Dah sampai sini. Suci dah kembali ke nombor 1 balik. Ada nombor 8. Adalah jawapan soalan janji. Sul Haris baru masuk ke? Suci dah step yang ketiga. Humaira pun dah step yang ketiga.
Mama boleh pegang. Muhammad dah turun bawah. Okey, Suci dah step yang keempat. Humaira dah turun bawah balik. Dia ada salah dia jawab, dia akan turun Gustan ke belakang. Gustan. Muhammad ni dekat di belakang. Dah ke depan. Okey, Suci dah terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, Suci dah yang ke-7 dah. Soalan yang ke-7. Soalan yang ke-8, soalan ke-9. Satu lagi Suci. Satu soalan lagi. Yeay. Akhirnya. Dah habis juga. Okay, Muhammad dah soalan yang ke-5. Soalan yang ke-5. Masih nampak. Tujuh. Masya paling cepat ke ni? Tak. Ikut masa tu. Dah tepat 8, 9, 7, 4, 5, 6, 7. Masih ada lagi ke? Tengah jawab ke? Ataupun ada yang lag ni? Sebab kalau ikut keadaan ni berapa orang je tinggal ni? Humaira, Siti Zulaika, Muhammad, Nur Aziana ni siapa? Masih? Lepas tu seorang lagi Rezwan. Rezwan ni siapa ni? Ada masalah apa-apa ke yang tak lepas-lepas lagi ni? Ada masalah internet ke apa ke? Awak baru Siti. Satu lagi jawapan ni. Kalau tak dapat dia ke depan. Sebab dia ada masa 10 saat. Soalan yang susah yang panjang tu dia 30 saat. Oh. Humaira dah gerak dah. 3, 4, 5. Soalan yang ke-5 dah. Muhammad soalan yang ke-6. Turun bawah balik. Kasih Ariana dah gerak. Muhammad kena terbakar. Macam mana boleh terbakar? Lepas tu? Boleh pula ada power terus terbakar orang ni. Boleh tendang dua ke bawah. Kita boleh pilih nama orang tu ke? Siapa yang kita nak tendang? Tekan ke atas, lepas tu Oh tu yang kena tendang tadi tu. Kita siap terbakar pakai. Okey, Humaira ada lagi 3 soalan. Okey, 4 soalan dah turun ke bawah balik pula. Humaira dah turun. nak turun ke belakang. Humaira dah naik. Ada power up.
Betul tendang bawah tu sampai bawah. Jadi banyak. Siapa dah settle? Maira, satu soalan lagi. Satu soalan lagi, Maira. Kasih. Oh, Maira dah tunggu bawah pula. Kasih dah naik. Okay, kasih. Teruskan. Maira dah nak sikit lagi. Satu lagi. Okey, akhirnya. Maira lepas. Kasih. Sikit lagi. Satu lagi. Okey. Selesai. Punyalah lama menjawab. Aduh. Akhirnya saya dapat jawab. Akhirnya Saya ingatkan awak tak ada tadi tapi tengok bergerak juga. Apa pasal? Dia jadi turun naik macam tu kenapa? Ada Awak tu salah jawab. Awak salah jawab ke? Ustazah. Oh sebab salah jawab. Itulah saya ingatkan lag. Lag. Kan? Internet pun mungkin juga larut kan? Macam Muhammad yang sini je lagi ha. Mama naik turun. Itulah kata. Ni yang ada ni pun Ryan, Amirul, Zulharis. Lepas tu ada Hafizul. Apa duduk dia tak gerak-gerak. Saya rasa mungkin internet kot. Muhammad dia yang tengah bergerak sekarang ni. Pun turun naik je kerjanya. Testing 1, 2, 3 tu siapa tu tak? Tak belah saya ni. Testing 1, 2, 3 dah turun juga ni ha. Dia turun tu disebabkan apa? Salah. Jawab salah. Saja jawab salah dia Kau turun yang lah. merah. Muhammad lagi 2 soalan. Muhammad, cepat Muhammad. Sikit lagi. Sikit lagi Muhammad. Turun pula. Malam dulu. Masya paling laju. Masya paling laju. 31 saat dia jawab. Saya berapa Ustazah? Siapa? Saya berapa Ustazah? Saya tak Kasih. ni. Kasih. Sekejap. Kasih kalau ikut bawah ni. Ni awak nombor 13. Oh. Apa? Nombor 13. Humaira nombor. Humaira 27. Yes. Tak apa. Sebab soalan ni pun boleh tahan juga kan. Sebab benda tu terlalu banyak. Berulang-ulang. Ha? Berulang-ulang. Berulang-ulang. Dia ulang-ulang, lepas tu saya ingat betul dapat nak jawab. Okey lah. Muhammad dah naik tadi ha. Muhammad. Okey lagi ada 3 soalan. Tinggal last. 1 soalan, 2 soalan lagi. 1 soalan lagi. Turun pula. Alah, hai. Macam mana boleh tukar tempat? Dia ada power. Power dia pula. Betul? Okay, lepas tu. Freeze player tu maknanya kita boleh freezekan player mana yang kita nak. Kita boleh ni dia ada ni sikit. Dia boleh ada power tu kita boleh apa nama tu? Kita boleh buat dajal dekat orang maksudnya. Kalau saya end dulu Ustazah. Tak testing 1, 2, 3 tu. Bye Ustazah. Okay. Bye. Yang lain tak ada dah ni saya rasa. Muhammad dah lalu Muhammad. Mama makin menurut Zaza. Itulah Muhammad tadi dah kena freeze.
kena frozen lah tu kena ni. Terbakar ni sekejap. Tu siapa buat? Tak tahu. Aku tak dapat. Wih, makan pula. Kena. Kalau ke belakang boleh dapat kolak. Oh my god. Boleh tembak. Apa makin menurun ni Mama? Hai. Tu kena apa pula tak? Ada Mariam pula, Mariam. Kena meriam tu. Mariam. Dahsyat betul. Siapa yang tembak? Tak tahu. Aduh ya. Lah. Macam-macam lah. Itulah Pak saya. Muhammad. Ni Muhammad ni. Muhammad nombor. Ya, dia duduk pasal ya. Lah. Tadi ke situ nurul tak? Dah naik balik. Saya lupa pula nak habiskan recording ni. Ya Allah. Ni dah lama record ni.